Gila betul lah. Berapa dalam je batang cangkul yang masukkan dekat dalam bawah orang tu punya sampaikan terkena. Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Okay guys, untuk story kali ni Syamim nak kongsikan satu kisah tentang kes pembunuhan yang terjadi dekat Indonesia, yang di mana mastermind dalam kes pembunuhan ni adalah seorang budak yang baru berumur 16 tahun tau guys. Kes ni terjadi pada tahun 2016 macam tu. Dia kalau ikut sebenarnya dia ada 3 orang tau yang terlibat dalam kes ni. Yang budak 16 tahun tadi dan 2 orang lagi berumur 24 tahun. Cumanya yang memulakan semua benda ni adalah budak 16 tahun tadi lah. Tapi korang boleh fikir tak, macam mana budak 16 tahun tu boleh jadi mastermind sedangkan 2 orang pelakon yang lain tu lebih dewasa daripada dia. Budak tu memang betul-betul bahaya lah. Tapi yang jadikan kisah ni lebih tragis, lebih ngeri lagi kan, yang mastermind budak 16 tahun yang Syamim cakap tadi, lepas dia dah buat pembunuhan tu semua, korang tahu tak, dia sendiri pergi sumbat batang cangkul dekat dalam ehem mangsa tu tau. Dan dia tinggalkan je batang cangkul tu melekat dekat dalam ehem dia tu. Sorry kalau story kali ni Syamim terlalu banyak sangat censored, sebenarnya kisah pembunuhan Eno Fariha ni memang sangat kejam lah. Kalau korang nak tahu kisah yang selanjutnya, macam biasa sebelum korang teruskan video ni, sudilah kiranya korang belanja Syamim butang like yang ada dekat bawah tu. Dan jangan lupa untuk korang yang masih belum lagi tekan butang subscribe tu, Syamim minta jasa baik korang untuk tekan butang subscribe yang ada dekat bawah tu sebagai tanda sokongan korang dekat channel Syamim Story. Okay, so apa lagi, let's jump into the story. Okay guys, mangsa yang terlibat dalam kes ni adalah seorang wanita yang bernama Eno Fariha. So kita tengok dulu sedikit latar belakang tentang Eno Fariha ni guys. Eno Fariha adalah seorang budak perempuan yang berasal dari sebuah kawasan yang dikenali sebagai Serang, Banten, Indonesia. Untuk pengetahuan korang, sepanjang Eno ni membesar di bawah jagaan mak bapak dia kan, Eno ni adalah seorang gadis ataupun anak yang baik di mata mak bapak dia. Sepanjang dia membesar tu, dia tak ada buat masalah, tak banyak kerenah. Even dia tak pernah sekali pun merungut, walaupun kehidupan keluarga dia tu tak sekaya macam orang lain guys. Bukan tu je, masa zaman persekolahan Eno ni juga, Eno ni baik je. Eno ni adalah seorang pelajar yang dikenali dengan sifat lemah lembut dia. Walaupun tak berapa menonjol dekat sekolah dia tu, tapi kepribadian dia itulah yang membuatkan semua kawan-kawan dekat sekolah dia senang untuk berkawan dengan dia. Biasalah kalau seseorang yang ada kepribadian yang elok tu, confirm lah semua orang akan suka nak jadikan dia sebagai kawan kan. Dan apabila Eno ni menamatkan zaman persekolahan dia, memandangkan dia pun dah tak sambung belajar apa semua kan, waktu ni Eno dah mula sedar tau, yang di mana dia patut untuk cari duit yang lebih banyak untuk bantu mak bapak dia yang dah lama susah. Dia fikir bila dia dah kerja, dah dapat gaji nanti, benda tu serba sedikit bolehlah dia meringankan beban kewangan mak bapak dia tu. Jadi disebabkan ada keinginan nak cari duit yang lebih lagi, Eno decide untuk berhijrah ke kawasan bandar untuk cari pekerjaan yang lebih lumayan dekat sana. Which is tempat yang dia nak pergi tu adalah sebuah kawasan bandar yang terletak dekat Tangerang, Indonesia lah. Untuk pengetahuan korang, kawasan tempat tinggal Eno dengan kawasan bandar ni agak jauh juga tau. Daripada Banten ke Tangerang tu dalam range 100 km macam tu lah. Tapi waktu tu apa dia boleh buat, dah memang dia nak pergi kerja dekat kawasan bandar kan. Walaupun jauh sikit kawasan tu dengan rumah bapak dia, nak tak nak dia kena keluar jugalah daripada kampung dia. Kalau tak, dia memang tak boleh nak dapatkan pendapatan yang lumayan bila dia duduk dekat kawasan kampung tu. And then bila Eno sampai je dekat kawasan bandar tu, Eno ni pun minta lah kerja dekat beberapa buah kilang. Dan lepas dia dah cuba untuk try minta kerja dekat 2-3 buah kilang, akhirnya Eno ni dapat juga kerja dekat sebuah kilang yang terletak dekat bandar tu juga. Waktu ni dia memang gembira lah, mestilah gembira kan, benda dah datang dari jauh. Tambahan pula semangat nak mencari duit tu tengah berkobar-kobar waktu tu, dia dah tak sabar dan nak senangkan mak bapak dia time tu. And then korang tahu tak, waktu ni urusan Eno untuk bekerja dekat kilang tu memang sangat smooth lah orang cakap. Dan dekat tempat kerja dia tu pun dah siap ada sediakan asrama lagi untuk pekerja-pekerja yang kawasan rumah dia tu jauh macam si Eno ni. Tambahan pula kawasan asrama tu bersebelahan je dengan kawasan kilang tu, memang senang lah untuk Eno pergi balik kerja nanti. And then masa awal Eno ni bekerja dekat kilang tu, Eno ni memang dikenali sebagai seorang pekerja yang rajin tau guys. Kalau ikutkan dengan pekerja-pekerja lain, dia tak pernah pun buat sembarang masalah sebabnya dia terlalu fokus dengan kerja dia je. Akan tetapi kehadiran Eno dekat kilang tu dalam masa yang sama sebenarnya dah menarik minat 2 orang lelaki tau. Salah satunya diorang sukalah tengok kecantikan Eno tu. Seorang lelaki bernama Imam dan seorang lagi bernama Arifin. Setiap kali Eno ni terserempak dengan diorang berdua ni, diorang mesti akan kacau-kacau, diorang try usah. Biasalah kalau lelaki dah suka kan, memang diorang akan cuba sedaya upaya lah untuk tackle. So disebabkan Imam ni dah minat sangat dekat si
Eno tu, dia pun minta lah nombor telefon Eno ni dekat member si Eno ni. Time ni dia tak minta dengan Eno tau, sebab dia takut lah yang si Eno ni akan reject ataupun tak bagi nombor telefon tu. Tapi yang malangnya, lepas Imam ni dah cuba kontak dah WhatsApp apa semua, Eno sekali pun tak ada menunjukkan respon untuk layan si Imam tu. Lepas dia dah WhatsApp, dia kena palau, try call pun tak pernah nak dijawab. Memang nampak lah yang si Eno ni palau teruk si Imam tu. Habis tu kalau dah si Eno tu tak minat nak buat macam mana kan, memang terang-terang dah orang tu tak pernah sekali pun respon, which mean dia memang betul-betul tak nak kenal lah dengan Imam tu. Itu untuk kes Imam lah. Untuk kes Arifin lain pula. Awalnya memang Arifin ni ada rasa yang sama juga tau dengan si Imam tu. Dia pun suka juga dengan Eno tu. Tapi korang tahu tak, ada satu hari ni Eno ni dah terlepas cakap dekat si Arifin tu tau. Eno ni cakap lebih kurang macam ni lah, "Woi hitam, woi buruk, dah lah, stop lah kacau aku." Lebih kurang macam tu lah. Tapi sebenarnya apa yang dicakapkan oleh Eno tu macam satu gurauan je. Yelah, kalau dah hari-hari si Imam dengan Arifin tu duk sakat-sakat, duk usah dia kan, sekali-sekali Eno ni nak jugalah bergurau dengan diorang juga. Tapi lepas Eno dah cakap macam tu dekat Arifin, dalam tak sedar sebenarnya orang tu dah simpan pula dendam dekat Eno. Dia cakap, "Okey, kau dah tolak aku mentah-mentah, lepas tu kau boleh kutuk aku macam tu pula." Waktu tu dia memang bengang gila lah. Dia terus turn off dengan si Eno tu sebab dia touching dengan apa yang Eno tu dah cakap dekat dia. Untuk mengetahui korang, masa awal Eno ni start bekerja dekat kilang tu, dalam masa yang sama juga Eno ni dah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Rahmat Alim daripada social media tu guys. Rahmat Alim ni baru je berumur 16 tahun macam tu, dan Eno ni sendiri tahulah yang Rahmat tu lebih muda dari dia. Jadi bila diorang dah selalu chat, dah kontak apa semua, Rahmat ni pun luahkanlah perasaan dekat Eno tu. Dia cakap, "Saya suka awak sebenarnya, kalau awak sudi boleh tak kita pergi lebih jauh lagi dalam perhubungan ni?" Ternyata rupanya Eno pun ada perasaan yang sama juga tahu dengan Rahmat tu. So dia pun setujulah dengan pelawan Rahmat tadi. Tapi time ni walaupun diorang selalu kontak antara satu sama lain, diorang berdua ni tak pernah sekali pun berjumpa tau. Bila nak jumpa je Eno mesti akan cakap dia belum bersedia lah apalah. Tapi selepas sebulan diorang berkenalan, lepas dah diajak beberapa kali untuk berjumpa tu, akhirnya Eno ni bersetuju untuk berjumpa dengan Rahmat. Eno cakap, "Okey lah, kalau betul awak nak jumpa, awak datang pada pukul malam sekian-sekian lepas saya habis bekerja." Sebab kawasan asrama perempuan ni tak boleh ada lelaki yang masuk tau guys. Jadi nak kena tunggu malam sikit lah, bila lah line clear apa semua baru dia boleh datang. Tambahan pula, pintu nak masuk ke dalam asrama tu pun kena dibuka dari dalam. So bila dah sampai nanti, memang Eno lah yang kena akan jemput dia nanti. Pada 12 Mei 2016, lepas diorang dah deal apa semua nak jumpa tu, tepat pada pukul 11 malam, Rahmat dah datang ke kawasan asrama perempuan tu dan dia sendiri dah dijemput oleh Eno dekat pintu asrama tu. Sebabnya macam Syamil cakap tadi lah, pintu asrama tu memang tak boleh nak dibuka daripada luar. Salah satu sebabnya bertujuan untuk nak jaga keselamatan para pekerja yang duduk dekat situ lah. Lebih-lebih lagi, blok asrama lelaki bersebelahan pula dengan asrama perempuan. That's why lah pintu tu diciptakan macam tu guys. And then selepas Rahmat dah masuk dekat dalam bilik Eno dan diorang berborak-borak selama setengah jam macam tu, dalam masa setengah jam tu juga diorang berdua dah melepaskan rindu antara diorang tau. Diorang sempat bercium, diorang sempat berpelukan. Biasalah kalau dah lelaki perempuan duduk dalam satu bilik, pastinya orang ketiga tu adalah syaitan lah kan. Tapi selepas diorang dah terlalu asyik melayan nafsu masing-masing, Rahmat ni dah mula lihat di mana dia minta untuk upgrade stage pula. Dia cakap ringan-ringan apa semua dah settle, tapi ada satu benda lagi yang belum disettlekan dia cakap. So Rahmat pun ajaklah Eno untuk buat hubungan yang tu. Korang faham kan hubungan yang tu kan. Tapi bila Rahmat dah ajak Eno untuk buat perkara yang macam tu, Eno dia pun terus cakap dekat dia, "Saya tak nak, saya takut hamil," dia cakap. Bila Eno dah cakap macam tu, Rahmat pun macam bengang lah. Dia ingat bila dah dapat cium apa semua tu, benda tu macam lesen tau untuk dia pergi ke stage yang seterusnya. Tapi tak guys, Eno ni memang tak nak walaupun si Rahmat tu dah pujuk dia banyak kali dah. And then disebabkan dah bengang sangat dengan nafsu yang tak dapat nak dilempiaskan dekat Eno tu, Rahmat pun keluar daripada bilik asrama Eno dan dia turun ke bawah untuk isap rokok sebatang dua supaya kemarahan dia tu dapat dikurangkan. So time ni lah segala cerita bermula. Semua benda ni terjadi secara kebetulan tau guys. Kalau fikir macam tak logik pun ada, tapi apa yang bakal Rahmat ni buat selepas ni memang betul-betul tak dirancang. Macam Syamil cakap tadi, Rahmat ni kan dah turun dan nak isap rokok, betul tak? Masa Rahmat ni dah turun dan masa dia baru je nak keluar daripada kawasan asrama perempuan tu kan, ngam-ngam dekat pintu asrama tu, Imam dengan Arifin nampak yang Rahmat ni nak keluar daripada pintu tu. So diorang pun apa lagi, diorang pun sergah lah si Rahmat tu. Dia cakap, "Oi, kau buat apa masuk dekat asrama perempuan ni? Kau buat apa? Kau buat benda tak elok Waktu ni Rahmat pun goyang jugalah. Habis tu yang kepong dia tu dua-dua umur 20-an macam tu, nak lawan pula dengan badan dia yang kurus keding memang tak boleh lah. Sebab budak tu baru berumur 16 tahun guys. So Rahmat pun cakap lah balik dekat diorang, "Tak bang, saya jumpa awek saya indah dekat atas tadi." Untuk pengetahuan korang, Eno ni gelarkan
menamakan nama dia sebagai Indah tau dekat Rahmat. Jadi Imam dengan Arifin ni macam pelik lah. Mana ada staff perempuan nama Indah dekat sini? Kau betul ke tak? And diorang pun cakap lagi, kalau betul kau jumpa awet kau, sekarang juga kau bawa kita orang untuk tunjuk bilik awet kau tu. And then Rahmat pun bawa lah si Imam dengan Arifin tadi menuju ke bilik Eno. Bila ngendak-ngendak bilik yang dia katakan awet dia yang nama Indah tu, diorang tengok dalam tu ada Eno guys. Lah Eno rupanya diorang cakap. Ini boleh menyelam sampai minum air ni diorang cakap. Waktu ni kemarahan si Imam dengan Arifin tu makin membuak-buak lah. Apa yang diorang cakap waktu tu, dengan kita orang kau jual mahal, sekali tiba-tiba kau ni bawa masuk pula lelaki dekat dalam ni. Masalahnya bawa budak pula tu. So tanpa berfikir panjang, Imam dengan Arifin ni pun teruslah plan time tu juga. Alang-alang kita semua ni tengah sakit hati, apa kata kita masuk dekat dalam bilik ni, kita kerjakan dia terus. Tak fikir panjang, diorang terus buka pintu yang tak berkunci time tu, dan diorang tengok Eno tengah tidur dalam keadaan yang bersuar dalam je tau. Bila nampak macam tu, lagilah diorang tak sabar nak buat benda tu kan. Time ni masing-masing dah ada tugas masing-masing. Padahal diorang tak pernah plan pun daripada awal buat benda macam ni. Bila dah masuk je dekat dalam bilik tu, seperti apa yang diorang dah rancang, Imam terus pegang dan tutup mulut Eno supaya jeritan Eno tu tak dapat didengari oleh orang ramai. Time ni tak ada sikit pun belas kasihan dekat Eno tau guys. Masing-masing cuma fikir nak lepaskan dendam masing-masing je. Dan dalam masa yang sama, waktu ni diorang semua buat benda tu secara bergilir-gilir tau guys. Memang diorang kerjakan Eno waktu tu sepuas hati diorang lah, senang cerita. And then bila diorang dah puas apa semua, secara tiba-tiba Imam dah arahkan Rahmat untuk cari pisau untuk sakitkan si Eno tu. Apa yang jadi semua ni memang random tau guys. Awalnya diorang plan nak buat benda tu je kan. Tapi disebabkan kemarahan yang terlampau tinggi dekat dalam diri masing-masing tu, daripada yang awalnya nak buat benda tu, dah fikir nak buat benda lain pula. So lepas dah dapat arahan daripada Imam tadi, Rahmat pun keluar daripada bilik tu untuk cari benda yang Imam minta tadi. Waktu dia keluar tu agak lama juga, dalam sekitar beberapa minit macam tu. Sebabnya si Rahmat ni cari pisau tak jumpa-jumpa time tu. Yelah, time tu pergerakan dia pun agak limited juga. Misal kata dia berkeliaran dekat asrama perempuan tu, tiba-tiba ada pula orang yang nampak dia, memang masak lah dia. Tapi disebabkan terlalu lama tunggu Rahmat ni tak sampai-sampai, Imam punya tak sabar nak cederakan si Eno tu. Dia sendiri dah ambil garfu yang ada dekat dalam bilik Eno tu, dan dia muka Eno menggunakan garfu yang ada dekat tangan dia. Waktu tu habis muka Eno berdarah-darah. Korang bayangkanlah muka kena siap pakai garfu macam tu, memang lunyai habis lah orang tu dia kerja kan. Waktu tu korang dapat bayangkan tak betapa seksanya Eno nak tahan kesakitan tu. Tapi itu baru sikit. Walaupun Eno ni dah menjerit kesakitan kan, yang kejamnya lagi, dalam keadaan muka Eno yang penuh dengan darah tu juga, diorang berdua still lagi bergilir-gilir buat benda tu. Memang kejam betul lah apa yang diorang buat dekat Eno tu. And then setelah beberapa minit Rahmat keluar daripada bilik Eno, dia pun balik semula ke bilik tu dengan membawa sebatang cangkul tau guys. Tadi si Imam tu minta pisau kan, tapi cangkul pula yang dia bawa kali ni. Habis tu dia cakap itu je yang dia jumpa waktu tu, nak tak nak dia ambil je lah. So tanpa berfikir panjang, Imam yang masih kerjakan Eno waktu tu terus ambil cangkul yang Rahmat bawa tadi, dan dia terus cangkul tu dekat bahagian muka Eno sampaikan tulang muka dan rahang Eno tu patah, korang tahu tak. Waktu tu muka Eno memang teruk lah dengan koyak, lepas tu kena libas pula dengan cangkul. Tapi waktu ni Eno ni still lagi bernyawa tau guys. Dan yang teruknya lagi, even keadaan Eno tengah berdarah-darah waktu tu, dorang semua still lagi non-stop bergilir-gilir buat benda tu dekat Eno. Memang tak boleh nak buat apalah Eno time tu, sebab badan dia pun dah tak kuat dah. And then disebabkan dendam yang masih tak puas-puas lagi, yang masih ada dekat dalam diri ketiga-tiga orang tu, Imam dengan Rahmat ni dah pegang kedua-dua kaki Eno, dan Arifin terus masukkan batang cangkul dekat dalam Eno punya tu, sampai batang cangkul tu tercocok dekat paru-paru dia tau. Gila betul lah, berapa dalam je batang cangkul yang kat dalam bawah orang tu punya, sampaikan terkena dekat paru-paru dia tu. Dan akibat dari kecederaan tu juga, akhirnya Eno mati guys dekat atas katil dia sendiri. Habis tu kalau dah batang cangkul dah sampai dekat atas ini, memang possibility untuk survive tu memang tak ada lah. Time tu tak boleh bayangkan apa perasaan ketiga-tiga orang yang buat benda tu dekat Eno. Sumpah benda ni ekstrim gila guys. And then selepas diorang dah selesai masukkan cangkul tadi, maka selesailah diorang punya kerja-kerja jahat diorang tu. Itu kira ending nak lepaskan kemarahan diorang tu guys. And then sebelum diorang nak tinggalkan bilik Eno tu, Rahmat dah ambil phone Eno, dan sebelum diorang keluar juga, Rahmat dah kunci pintu bilik Eno tu daripada dalam tau guys. Which mean dia dah tekan lock pada tombol pintu tu sebelum diorang keluar lah. So tinggallah mayat Eno dalam keadaan batang cangkul yang masih dekat bawah dia tu. And then keesokan harinya, bila mana semua orang dah masuk kerja waktu tu, bos Eno ni perasan Eno still lagi tak masuk kerja tau. Jadi bos dengan semua rakan sekerja dia macam tertanya-tanya lah, kenapa Eno ni tak datang kerja? Sebabnya dia tak bagi sebarang notis pun untuk dia cuti rehat ke atau apa. Bila manager call banyak kali pun Eno tak angkat juga. Jadi dekat sini semua orang dah mula risau. Diorang takutlah apa-apa terjadi dekat Eno kan, sama ada Eno tu tak sihat ke atau apa dekat bilik dia. Disebabkan nak confirmkan keadaan Eno dekat asrama dia, beberapa orang pekerja lelaki pun terus
teruslah bergerak ke bilik asrama Eno untuk cuba panggil dia keluar. Bila kawan-kawan dia dah sampai je dekat depan bilik dia, diorang pun panggil lah, Eno, kau ada kat dalam tak? Kau okey tak? Even dah banyak kali diorang panggil nama Eno still juga tak keluar tau guys. So time ni lagilah benda tu membuatkan orang lain risau dengan keadaan dia. Jadi disebabkan tak ada pilihan lain, pekerja lelaki yang beberapa orang tadi terus pecahkan pintu bilik Eno untuk nak tahu apa yang terjadi dekat dia sebenarnya. Tapi lepas diorang dah berjaya pecahkan tu, ya alangkah terkejutnya diorang tengok keadaan Eno. Lelaki yang tengok keadaan Eno yang penuh dengan darah waktu tu seolah-olah macam kena histeria, korang tahu tak? Semua orang menjerit sebab terkejut tengok keadaan dia yang macam tu. Apa yang dibagi tahu oleh orang-orang yang pertama kali tengok Eno waktu tu, keadaan Eno sangat menyeramkan dengan kawasan tempat tidur yang penuh dengan darah. Tambahan pula ada batang cangkul yang masih dekat bawah Eno punya tu. Siapa yang nampak keadaan tu waktu tu boleh pengsan time tu juga. And then tak lama kemudian, lepas polis dah buat siasatan dekat tempat kejadian, polis tak ambil masa yang lama pun untuk buat tangkapan. Sebabnya polis dapat track location Rahmat melalui phone Eno yang dia bawa lari sebelum ni. Dah lah bawa lari phone orang tu, lepas tu phone tu biar on je macam tu kan. Memang bodoh lah. Nama pun budak-budak punya kerja. Memang orang cakap tu serah tengkuk sendiri lah. Jadi bila polis dah tangkap Rahmat waktu tu, bila polis soal siasat apa semua, Rahmat ni pun spill lah nama dua orang yang lain. Dia cakap bukan saya seorang yang buat. Masa malam tu ada dua orang lain yang terlibat, iaitu seorang bernama Imam dan seorang lagi bernama Arifin. So terkantoilah semua orang yang terlibat dalam kes pembunuhan Eno Farihah ni. Untuk pengetahuan korang, untuk nak bicarakan semua orang yang terlibat dalam kes ni memang sangat mudah tau, dengan bukti yang cukup kuat. Tambahan pula sebabnya diorang sendiri pun mengaku apa yang diorang buat semua tu adalah betul. Jadi perjalanan kes tu memang sangat singkat lah. Dan akhirnya Imam dengan Arifin telah dijatuhkan hukuman mati dan Rahmat pula dipenjarakan cuma 10 tahun disebabkan Rahmat ni masih bawah umur. Tapi korang rasa adil tak hukuman yang Rahmat ni dapat? Kalau ikutkan tak adil lah kan. Padahal semua yang terjadi ni bermula daripada dia tau. Tapi bagi Syamil sepatutnya lah kan, yang adil adalah tunggu Rahmat ni cukup umur dan barulah hukuman mati tu dijalankan. Kalau macam tu baru adil guys, betul tak? Macam mana story kali ni? Kalau korang betul-betul imagine lah kisah yang Syamil ceritakan ni kan, mungkin korang rasa gila lebak betul lah kes ni. Sebenarnya kalau ikutkan ada je kisah lain yang lebih teruk daripada ni. Tapi bagi Syamil untuk kes yang macam ni pun dah cukup teruk dah. So pengajaran yang korang boleh ambil daripada kisah Eno Farihah ni, untuk perempuan tu janganlah percaya dengan lelaki yang korang baru kenal. Lebih-lebih lagi baru kenal dah boleh ajak masuk bilik apa semua kan. Kalau ikut Islam sendiri pun benda tu dah salah lah, haram kan. Dan untuk lelaki pun sama juga, please lah kawal nafsu korang tu. Lebih-lebih lagi yang masih belum berkahwin, satu je korang kena ingat guys, lakukan seks tu bukan satu jalan penyelesaian untuk korang puaskan nafsu korang. Hari ni korang dapat, korang akan lega, tapi next benda ni takkan habis tau. Korang akan ulang lagi benda yang sama. So solution dia tahan nafsu korang, dan kalau tak tahan sangat korang kahwin lah. Macam biasa, setakat tu je lah video untuk kali ni. Terima kasih sebab korang dah tengok video ni sampai habis. Di kesempatan juga Syamil ucapkan selamat hari raya untuk korang, dan Syamil minta maaf sangat sebab korang tunggu lama kan. Buat masa ni Syamil agak kurang aktif sikit dekat YouTube, tapi Syamil still akan cuba upload video semampu Syamil lah. So berjumpa lagi kita di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.